Okey, sekarang ni kita berada di Camp di Omland pada program. Okey, kita bersama dengan para pelajar Sekolah Agama Raya Irsyadiah pada Camp Kepimpinan 2026. Jom kita saksikan. Okay, sekali je. Dah, keluar. Sekali je, pergi keluar. Oi. Takut. Dah, pergi sana. Dah, keluar tu, oi. Keluar. Okey, kita dalam perjalanan menuju ke tapak camp. Kita menuju ke tapak camp. Muka-muka yang sedang excited, penuh bersemangat. Okey, kita mulakan aktiviti pada pagi ini dengan kita aktiviti jungle trekking bersama dengan para pelajar Barisan Kepimpinan 2026 mendaki bukit. Gunung Everest, Ustaz. Teruskan perjalanan. Tadi kamu dah belajar tepuk betul? Ya. Tepuk apa orang panggil? Semangat. Okey, kita try tengok. Tepuk semangat. Tepuk malu tapi mau. Kami malu. Kami malu tapi mau. Perjalanan jungle trekking. Kita lalu di sekitar kawasan ladang sawit. Para pelajar kita di hadapan sana, pelajar lelaki. Zip. Line. Okey, ketinggian 30 kaki. Jarak 75 meter. Okey. Okey. Ha.
Okey, saya kenakan barang ini harness, half harness. Pasal dia separuh, kita panggil half harness. Cara pakai dia, okey, tentukan ni depan ni, tentukan yang loop ni duduk di depan. Masuk ke dalam ni. Okey, persiapan untuk melakukan aktiviti Flying Fox. Kita mulakan dengan kumpulan merah. Okey, boleh kah? Tak boleh tak apa, sekejap lagi abang jurulatih tu ajak. Race, okey. Up. Down. Up. Okey. Lepas tangan berada depan. Turunkan balik depan. Okey, sekarang ni kita aktiviti seterusnya, iaitu kita masuk ke hutan bakau. Kemudian diikuti dengan kita akan pergi ke mana? Kita akan paya bakau, kemudian berkayak. Water confident. Okey, kita meneruskan perjalanan kita merentasi hutan paya bakau. Okey, kita tengok perjalanan. Okey, kita semua kena selit banyak sikit. Banyak sikit. Kita ambil sikit. Banyaklah sikit. Okey, sini. Okey, kita telah sampai di ujung
kita keluar daripada hutan Paya Bakau dan kita terus pergi ke agenda seterusnya, iaitu water confident di sana. Waktu Ustaz lalu tu kan, Ustaz panjat tu, kaki Ustaz kena muka saya. Oh, sorry. Minta maaf. Okey, kita telah pun selesai merentasi Paya Bakau. Sekarang ni kita dalam agenda seterusnya, iaitu water confident di sana. Okey dah. Tadi kita telah pun selamat habis satu aktiviti iaitu merentas Paya Bakau. Daripada mula sampai ke kita keluar tadi, ada yang sudah keluar tak? Ada yang jatuh? Okey dah. Naik. Satu. Tengok. Apa? Oh, Nurin cepat. Nurin. Orang ni. Nak naik ke? Tak nak. Siapa yang tak naik bagi tahu lah. Kita tak ada paksaan. Kaki kering. Tayo basikal, bawa tali ke tengah. Tayo basikal, tayo. Ada pedal, kita pun pendayung. Okey, bahagian ini nama dia blade. Ini bahagian depan, ini bahagian Satu pelanggaran. Assalamualaikum. Penat. Okey, jom. Nurin buat apa tepi tu? Sangkut ke? Ustaz ni, tolonglah. Oh. Kebelagaan. Abah nak terjun. Abah. Ke kiri.
kasih sayang. Tepuk, malu tapi mau. Malam. Okey, apabila malam ni gelap. So, cara nombor, cara kompak tau. Banyak. Okey, nombor. Okey, kita mulakan malam ini pada jam 11 malam. Night apa nama dia? Walking night. Night walk. Night walking. Night walking bersama dengan para pelajar di dalam kawasan apa? Okey. Kita berada di dalam kawasan ni. Kawasan mana ni? Ha? Tak tahu. Tak tahu. Ada. Kamu boleh baca ayat Quran, boleh azan. Nak azan lah sepanjang jalan. Tak jalan tu azan sampai tamat. Azan tau. Hang. Tamat. Daripada mula ni sampai habis. Cepat tau. Habis sambung. Hang belakang lagi azan. Okey, go. Tadi punya menakut. Tak. Saya ambil lagi ni. Tak jadi. Alah, apa tak nyeri dia boleh dengar. Oh, dia pun lari ni. Siapa yang lari? Yo, ada lari kecil Isa. Bagi sama pusing. Ha. Dah. Sak ni tali belah kanan ni masuk dalam lubang ni. Dah jadi nombor 8. Yang ni ada loop. Dah pandai. Boleh. Ini nombor 8. Ni tinggal semua. Betul. Wei. Jangan tu. Panjang ni. Okey, ambil ujung ni buat satu knot. Tadi kita belajar knot. Satu simpulan di ujung tali, betul tak? Okey, buat satu simpulan. Okey, masuk. Makan untuk hidup untuk. Nampak dia punya insang. Okey. Pegang dekat dalam ni. Tarik. Okey, sekarang ni kita pergi kepada acara ikhtiar hidup. Ikhtiar hidup survival. Itu kita akan ajar para pelajar
memasak. Halo. Mak saya Dan- masuk YouTube, Mak. Mak saya kita masuk. Saya masuk. Cari pokok macam ni. Tu, yang pokok tu, kita buang saja daun dia. Kita tak buang pun tak apa. Kita buang pun boleh. Ha? Ada tali, kita ikat macam ni. Kita tarik ke bawah ni. Kita buat untuk perangkap dia. Tapi sebelum tu kita kena pasti dulu. Kita tengok dulu kawasan mana dia nak lalu. Selalunya kalau ayam kita dah tahu kalau kawasan tu bersih, terang sebab dia duduk mandi di situ, dia duduk main di situ, dia akan jadi bersih kawasan tu. Di sini kita letak umpan lah. Nah, kita letaklah apa yang sesuai yang dia nak makan. Nah, bila dia lalu di sini, dia akan bidas, nampak? Nah, bermakna dia akan tergantung di sini. Okey, sekarang ni masing-masing tengah buat apa? Tengah bersihkan ikan. Ikan tu nampak Kita tengok masing-masing membersihkan ataupun bersiap ikan tanpa menggunakan pisau. Okey. Okey, kumpulan merah. Hello. 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 Kita tengok kumpulan merah bekerjasama. Okey. Seterusnya kumpulan kuning. pokok tu ada dalam plastik. Ada garam tu. Ada bunga garam ah. Asingkan kunyit dengan tepung tu asingkan dulu. Oh, sini tak aci ni, kumpulan ni banyak jurulatih. Kat sini. Masing-masing 1 2 3 4. Ni tu apa dia tu, Idris? Ni roti. Roti. Oh, tepung. Dah masak belum? Belum lagi. Lagi. Bagus dah buat. Okey. Jangan. Kumpulan biru Naufal tengah membersihkan ikan. Jangan guna banyak-banyak. Okay, kita tengok kumpulan hijau. Ikan siap ikan. Siapkan ikan nak masak. Oh, tengah berbincang untuk bahagian tugasan. Ini tepung. Tu Mishari tu tugas dia apa? Muhammad, tugasan apa? Buat roti. Ha? Buat roti. Sufi, Bakar ikan. bakar ikan. Kamu? Uli tepung. Semua dah dibagi tugasan di dalam kumpulan masing-masing. Tengah ha? Hei, dia cari apa ni? Dia nak cari apa ni? Dia cari apa? Nak tambah tepung. Nak apa? Oh, musing. Nak tambah tepung. Pasal apa tambah tepung, Haras? Sebab cayak Jangan ayak banyak sangat. Oh, kumpulan ni telah meletakkan kunyit pada makanannya. Tapi minta bunyi lebih sikit. Okey, ni nak buat apa ni, Ziad? Buat uli tepung nak buat roti. Wow. Kita tengok apakah hasil yang jadi daripada Ziad. Mesti sedap. Kuku dia panjang. Lebih sedap. Okey, kumpulan merah buat apa ni, grup ni? Buat roti. Buat roti. Wow. 4 tangan sekali uli tepung. Kita tak tahulah apa yang akan rasa. Ni cukup rasa dah ni, tak payah garam ni. Dia dah ada masin, dia ada masam. Dekat roti lagi. Tu dia tu, ha. 5 tangan. Awak ramai sangat ni. Dah, dia pun main. Dah. Siapa yang... Okey, yang ni, oh cantik. Yang ni persiapan untuk dibakar ikannya. Kita tengok apa yang akan jadi pada ikan-ikan ini nanti. Ni, buat apa? Oh, yang ni tak tahu, dia merayau semua kumpulan. Semua kumpulan ni ada. Tak tahulah. Oi, Amsyar ambil apa tu? Dah masak dah? Dah. Wow. Sampai hangit. Okey, kumpulan merah dah mula buat persiapan untuk dibakar ikannya. Angkat dulu tu atas api tu. Dia tak boleh letak atas api, dia cuma letak atas bara saja. Letak tu. Kawasan yang tak terbakar tu. Ujung sini sikit.
Dia jangan buat atas api. Buat atas bara tepi-tepi tu. Okey, kamu tengok 5 minit sekejap lagi. Kamu duduk sini. Tak boleh pergi mana. Duduk sini. Sekejap lagi agak 5 minit, kamu kalih balik. Duduk sini. Kalau nampak api tu naik, ubah kat tempat yang bukan api. Faham tak? Anas. Kita tengok kumpulan biru. Tu letak atas api ke? Jangan letak atas api. Letak atas bara ni je. Apa dia tu? Hitam ni. Hitam Ubi keledek. Okey. Boleh lagi. Ha? Tak siap lagi? Tak siap lagi. Oh, tak siap lagi lah. Jangan review. Tu siap ada bunga-bunga lagi ni. Oh, kumpulan tu sedang berhias. Okey, nampak dari sudut fizikal dia, walaupun ada hangit-hangit tu, tapi nampak macam sedap lah. Tapi nak nampak roti tu nampak macam keras je. Ira. Ira. Okey, kumpulan ni daripada tadi dapat bantuan daripada ustazah-ustazah. Kalau tak sedap, kalau tak cantik hiasan ni Pak, kita tak tahulah. Mami tak buat hiasan dengan Sarah. Betul ke buat sendiri? Tapi cuma ustazah yang ustazah yang tolong bagi tahu. Lagi ambil tak? Ramai-ramai kita kena ambil ramai-ramai. Tak ada ramah-ramah. Okey, juri-juri, ustazah-ustazah nak rasa masakan kumpulan Hijau. kumpulan hijau yang dikepalai oleh siapa-siapa lah. So, macam mana? Nak makan bunga ni. Masakan kumpulan kuning. Nampak kurang hangit daripada kumpulan sebelum ni. Okey, kumpulan biru. Kumpulan biru. Timbak banyak besar-besar dia. Tuan E boleh saya. Oh, saya masak itu lagi mau. Kem Kepimpinan 2026 Sekolah Agama Rakyat Irsyadiyah Al-Quran As-Sunnah panduan terindah. Kami berjihad, kami berdiri untuk akhirat kekal abadi. Sari semangat berjuang, mengangkat Islam kejayaan gemilang. Jihad di jiwa, mati syahid cipta. Sekolah agama rakyat Irsyadiyah untuk Islam tercinta. Marilah